新年到，开心笑一笑，好运来到，新年到，lucky 每一秒，幸福围绕，新年到，红包要不要？财神关照，新一年我的祝福你最好，马上收看。Assalamualaikum. Seperti yang saya janjikan pada video sebelum ini, yang saya akan berkongsi tentang unsur-unsur di dalam lagu Tahun Baru Cina. Dan dalam video yang saya tengah mendengar tadi, itu adalah lagu Tahun Baru Cina pada tahun ini yang sedang viral di media sosial. Dan saya tak pasti adakah sahabat-sahabat ada menonton video tersebut ataupun mendengar lagu itu. Sebenarnya, dalam lagu tadi, ada beberapa ayat yang membawa unsur syubhat ataupun yang bercanggah dengan agama Islam. Contohnya, antara ayat tadi adalah ini. Hao Yun Lai Tao dengan Laki Mei Yi Miao. Yang membawa maksud nasib baik akan datang dan juga laki setiap saat. Dan ayat ini kita kena berhati-hati sebagai Muslim kerana dalam Islam kita percaya tidak kira baik ataupun buruk, semua itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nasib ini tidak ada kaitan dengan apa-apa yang di sekeliling kita ataupun tiada kaitan langsung dengan makhluk di dunia ini. Jadi kita kena berhati-hati dengan unsur sebegini. Dan satu lagi yang sangat bermasalah adalah perkataan ini. Cai Shen Guan Zhao, iaitu Dewa Kekayaan memberkati. Dan kita tahu itu adalah unsur syirik dalam Islam. Dewa Kekayaan adalah salah satu dewa dalam kepercayaan Cina di mana mereka percaya dewa ini membawa kekayaan kepada manusia. Dan juga satu lagi ayat Bai Tian Gong, iaitu sembah Tuhan Langit yang dinamakan sebagai Tian Gong. Upacara sembah Tuhan Langit ini kebiasaannya dilakukan pada hari ke-8 malam ke-9 Tahun Baru Cina sebagai tanda kesyukuran kepada dewa ini. Dan sekali lagi, ini adalah unsur syirik. Dan akhir sekali, tentang satu budaya yang dinama sebagai Yu Shen Wen Hua, iaitu budaya perarakan Cinggi. Perarakan Cinggi ini kebiasaannya dilakukan pada Tahun Baru Cina pada waktu malam, iaitu perarakan dewa-dewi. Jadi inilah antara unsur-unsur yang syubhat ataupun bercanggah dengan agama Islam dalam lagu Tahun Baru Cina. Dan ini hanyalah satu lagu. Dalam lagu Tahun Baru Cina yang lain, ada banyak lagu yang membawa unsur-unsur yang tidak bertepatan dengan ajaran Islam. Jadi nasihat saya untuk para sahabat semua, sebelum kita nak mendengar ataupun menyanyi lagu-lagu ini, pastikan kita faham ayat-ayat dan juga maksud yang dibawakan di dalam lirik itu. Jadi itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Kita jumpa di video seterusnya yang berkaitan juga dengan Tahun Baru Cina.